Assalamualaikum and welcome back to OMG Podcast. So this is special Raya edition, okay? Yeah, so OMG kita nak tukar sikit. OMG just a small dose. Apa ni? Biasalah. Bila time puasa kita behave, raya kita Betul, lain sikit. betul. OMG apa 1 milligram small dose but just enough for us to celebrate. So kenapa kita tukar kita punya tagline that? Sebab kita di pagi lebaran. Bukan pagi lah, dah malam dah pun. Kau pun sama. Aku jangan nak tersasul banyak sangat. Kita tengah malam baru lepas maghrib tadi ni. Yes. Okay. So kita actually hari ni kita bersiaran on the second day of second Raya. We just had our Semai Raya everything semalam. So kita hari ni sacrifice lah our time untuk be with our audience dengan kita punya listeners that kita pun sanggup lah nak buat benda ni. Sebab kenapa kita buat benda ni juga Jad? Sebab kita nak ceritakan tentang our experience and our guest experience during the time when they are working or not during Raya. Walaupun kebanyakannya dapat cuti raya, kebanyakannya. Tapi ada juga yang terpaksa berkorban. Macam berkorban tu maksudnya on call tapi duduk rumah lah. Terasa aku. Sebab kau pernah cerita. Kan? Betul. Dan kalau tengok hari ni a bit different. Kita punya setup hari ni, kita berbaju Melayu. Yes. Sebab raya kan. Takkan kau nak pakai Cheongsam? Yang pasti bukan TSL lah. Okay. Sian TSL tak sponsor. Kalau nak sebut sponsor banyak, sebab banyak yang berbrand-brand hari ni. Jadi kita tak nak sebut satu-satu lah. So kita honor hari raya. So that's why kita berpakaian hari raya. And because of that, kita minta guest kita pun berpakaian hari raya juga. Yes. So okay. And today kita punya setting Kita hari ni ala-ala open house. So kita jemput guest kita datang nampak open tak? house. Ada kuih raya depan ni. Ada kuih raya, ada lilin. Tak tahu kenapa ada lilin. Okay. So I think it's about time for us to introduce our guest. Okay. Kau tak nak recap? Oh ya, recap. Recap lah sikit. Okay. Apa kita dah buat masa bulan puasa. Jadi sepanjang bulan puasa kita, alhamdulillah, kita tak plan pun. Initially kita memang nak biar bulan puasa really lelo. Lelo dah ibadat lah. Ibadat lah. Tapi kita tak tahan. Dia nak juga kamera. Macam aku nak mencemalai. Kau tahu mencemalai ke? Tak tahu. Mencari malam Lailatul Qadar. Mencemalai. Ada budak-budak kau dah geng-geng Konoha je kau. Main short form Mencemalai. Aku cakap kerja dah. Tapi alhamdulillah kita dah harap ketemuan lah. Harap bertemu lah hari tu. Jangan kau tidur je. Okay, so alhamdulillah kita berjaya settlekan and this is our Raya edition and we hope that after this kita akan ada more episodes lah. Kita akan kupas lagi banyak benda because our listener banyak cakap pasal sometimes dia tak nak cerita banyak sangat tentang kerjaya ataupun personal medical tu. Dia orang nak cerita sikit pasal benda-benda macam ubat kurus lah, things yang macam tu maybe kita akan ketengahkan because awal-awal OMG ni kita tak nak too cliche on medical tapi kita nak cerita pasal the healthcare workers sendiri. So mungkin kita akan go into that later. Okay, so now it's about time untuk kita introduce our guest. Hari ni kami tak bertiga, tapi kita ada 3 guest. Yes, that's something new. So sebab dia open house kan, takkanlah open house nak shot sendiri datang seorang je kan. So kita bawakan khas our previous guest yang pernah ada dengan kita dalam OMG to be together with us tonight. And nanti kita akan kenalkan. Nak suruh diorang kenalkan diri sendiri. Selamat datang ke wanita hari ini. So I think we can fokus. Aku tengok setting. Kita orang memang saja je setting. Hari ni kita ada bapa, kita ada mak, kita ada anak dahaka. Okay guys, I think Nisab, you just recap who you are and then for those yang tak pernah tengok. Aku rasa why don't you share apa yang berlaku selepas kita air you punya episode. Ada efek ke? Ada perubahan ke? Patient makin kenal ke? Patient macam benci ke? Okay, come on. Okay, come Nisab. Kita dulu. Boleh lah, kau yang paling dekat dengan mic. Mak kena dulu. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Jemput. Tak boleh, nak kurus. Okay, Assalamualaikum. Saya Nisa. From H-Star Kelang. Okay. Cakap apa lagi? I mean apa yang dah what have happened selepas we air your punya. Okay, saya dengar banyak kecaman. Oh, yang tu pasti. Aduh, menusuk. Nasib baik tak ada TikTok. Kalau tak ada mental depression agaknya. Tak boleh. Dia surgeon kena fokus. Kalau tidak nanti kau terpotong organ lain nanti. Bahaya. So, tapi what do you think? Do you think the audience faham apa yang you cuba sampaikan ataupun they might not get apa yang kau cuba sampaikan, Nisa?
kita rasa kalau dia orang tengok snippet tu mungkin tak faham lah. Tapi kalau dia orang tengok full episode, at the every sentence kita cakap, kita memang cakap this is my point of view. So kalau tak terimalah. Tapi that is what happened on the ground. Yelah, betul. Tapi kita okay je. Orang nak benci ke, orang suka ke, tak kisah. So semua orang kena jumpa Nisa minta maaf lah. Hari raya ni. Tak ada, kita memaafkan semua orang. Alhamdulillah. Tapi Nisa, on the ground dekat tempat kerja, tak ada beza kan? You work as usual, betul tak? Macam biasa je. Macam biasa. Tapi adalah cakap, Miss ke yang keluar podcast tu? Bukan saya. Retis lah. Retis lah sikit. Dia ada feeling macam ada start orang kenal lah sikit. Taklah, kita biasa je. Sudahlah Nisa. Okay, now we move on. Laju je aku. Okay, kita ada next to Nisa is Zairi, our ex-emergency physician. Oh yes, kan? physician. Dan so juga, Zairi, what changed after your episode has been aired? Okay. Mic dekat sikit. Jangan sandak sangat, tahulah lepas makan ni tadi lemang tadi. Okay. So apparently masa episod tu actually my wife tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Saya pergi ke podcast untuk buat podcast lah, sebab untuk diri sendiri ni memang agak reluctant lah nak orang jemput tu. Memang agaknya, tapi because of you guys. Betul. Kita tahu sangat. Lama kita support lah. So tapi itulah, the thing is my wife pun tahu bila ada orang share snippet tu dekat dia, baru dia tahu. So malam tu tidur luar lah. Tu dah beberapa sehari dua lepas tu lah tu. So baru tak apa, biasa je lah. Tapi yelah, kita beritahu lah, dia jumpa kawan lama, just sharing apa yang kita rasa boleh share. Tapi Alhamdulillah okey je. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa. Betul. Tapi ada tak macam when you go anywhere orang cakap, kau yang dalam podcast ada tak? Dekat klinik. Dekat klinik ke? Makin laku ke? Promote lah sikit, cakap dah laku. Kawan-kawan je lah, dia sedar tahu korang punya apa IG, korang punya TikTok. Dia just beritahu lah. Okay. Actually, maybe your wife tu dapat tahu daripada kawan dia tu, maybe daripada myself lah. Sebab when I reposted that thing, dia punya wife yang pertama komen. Aku punya IG, dia kata, bila pula ni? So I macam, alamak, tak minta kebenaran ke? Aku dah. Sekejap. Malam ni minta kebenaran ke tak? Malam ni aku dah beritahu. Alhamdulillah. Kena sebab baju Melayu. Yes, betul. Aku siap tanya dia, sampai apa yang sesuai. Pandai ambil hati. So, dia pandai tukar songkok jadi putih. Kalau tidak, kalau songkok hitam bahaya. Takut pergi sempadan. Itulah pasal. Okay. Next, kita ada orang yang paling. Aku rasa masa podcast keluar, kita panggil dia antara yang terawal. Yes. Kita yang paling meletup. Kita tak expect. Berapa view kita dapat masa first I week think tu? until today nak dekat 200,000. Dia punya keep seorang je. Aku tengok menyirap gak. Sebab dia overshadow lah. Dia overshadow. Okay, so we have with our tonight kita ada Dr. Wafi. Dr. P pneumonia, guys. Kan. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, terima kasih. Mic tu kalau ya pun. Okay. Tarik sikit. Okay. Lepas aku buat, Jangan macam ni sangat keras sangat tu. Relax. lepas raya kan dia tak muat. So, hi, saya Dr. P pneumonia. Alright, lepas buat session hari tu, dia jadi glamour lah. Mana taknya FYP? FYP di mana-mana. Sampai macam kita nak balik awal sikit pun macam, doktor. Tak jadi balik. Saya sebenarnya nak patah balik. Tapi Alhamdulillah, message is Delivered lah. Alhamdulillah. And then the response, Alhamdulillah, kurang kecaman daripada Nisa. Ya, betul. Kan, and then students pun rasa proud lah. Sebab As a lecturer lah. Betul. Proud tu lecturer kita. Alhamdulillah kan. Tapi ada juga yang menyampah. Tapi kita Yang menyampah tu yang dalam studio. Kita orang lah. ada sampai patient kita nak angiogram kan. Doktor saya nak tanya lah. Ada satu doktor tu dia masuk podcast. Pakcik diam. Lepas dah habis baru macam saya lah. Kalau tidak, banyak blok dia. Alhamdulillah. Okay. Tapi kata sampai high officer UPM telefon, apa cerita? Itu semua sebab Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kita tak cakap benda yang buruk kan. Kita Betul. cakap benda yang convincing, benda yang menggalakkan.
Alhamdulillah dia macam proud lah. Dan dia macam kau bukan tengah cuti belajar, ada pula masa kau buat benda ni. Banyak masa Ada. Cakap je lah weekend. Boleh. Malam. Waktu malam. Jangan nipu lah After Nisa. office Dah habis puasa je, jangan nipu juga. Boleh. Okay, alright. So fokus kita nak cerita hari ni, kita dah tak nak lah cerita benda-benda yang menjemput kecaman. Kita tak nak orang cerita pasal alah nak compare during my time podcast. Aku dah penat dah dengar. Aku dengan Bajet dah penat dengar perkataan during my time podcast. Tapi kau sebut juga itu. Itulah. Sebabnya we stand, aku rasa generation millennial macam kita ni, we always tend to compare atas dengan bawah. Bukan kita compare dia je. We always tengok orang atas kita dengan orang bawah kita. So kita ada tu because orang atas kita dulu suka compare kita juga. Jadi that's why automatic. I mean because of this, selamat Hari Raya, maaf Zahir batin. Kita minta maaf kalau kita ever menyinggung because of the word during my time atau during our time tu menyinggung banyak pihak, especially the newer generation. Sebab kita cuba nak adapt, we will try to understand, kita pun nak try to understand apa you nak. Supaya we live in harmony. Kalau tidak nanti Kang jadi macam dekat Middle East. Kita tak nak lah perang-perang gitu. At the same time kita tak nak mengeruhkan keadaan sekarang lah. Betul. Kan baru-baru ni ada apa kata sad news kan dekat Kuala Krai if I'm not mistaken. Betul. Kan? So kita tak nak mengeruhkan keadaan, kita nak positif saja. Betul. Dengan mood raya ni. InsyaAllah. Sangat. Okay. So hari ni kita punya fokus very easy. Kita nak cerita sikit macam pengalaman you guys as pakar-pakar ataupun masa during houseman ke, MO ke kan. Masa raya. Ada tak kenangan raya masa on call, raya terkejut, patutnya balik besok, tiba-tiba kena balik malam ni juga sebab on call kan? Ataupun tiba-tiba patutnya dah boleh raya, korang tak boleh nak kerja, ataupun tak boleh nak cuti. Terpaksa bergaduh dengan kawan-kawan nak dapat tarikh cuti dan sebagainya. During that time kita maybe banyak sangat yang Melayu, susah nak cuti. Ataupun kata on call tapi macam tak on call. Macam ni dan sebagainya. Ada tak cerita sikit pengalaman? Maybe Nisa nak cerita ke? Nisa, boleh lah cerita. Okay, kita Alhamdulillah so far sebab kita mostly dekat Borneo. Kan? So tak pernah tak dapat balik lari lah. Masa houseman dengan MO. Itu Alhamdulillah. So houseman boleh balik, MO pun boleh balik. Balik tu satu Nisa berapa lama? Kadang seminggu Tak ada sampai seminggu. Sebab kita tak cuti lama sangat lah. So about 2 hari before raya dan maybe 3 hari raya. 5 hari lah. Macam tu lah lebih kurang. Dia lain. Dia breed lain. Dia golden retriever. Tapi masa master pun walaupun dekat USM, kat Kelantan tu my teammate non-Muslim juga. So Alhamdulillah ada rezeki balik raya juga. So and then the best thing is kita lawan arus. So tiket flight tu tak pernah mahal. So always so tak pernah macam kalau nak balik naik kereta pun mungkin tak jam sangat. Betul tak? Kita tak pernah balik naik kereta. Itu dia orang kaya. Orang kaya. Kita biasanya Macam mana? Daripada Borneo terbang. nak kereta apa? Tak, daripada Kelantan. Kat Kelantan pun kita naik flight juga. Even naik flight pun you Sebenarnya opposite lagi direction. cepat. Lagi cepat, kan? You tak jam. So naik flight lah. So because you lawan arus, dia punya flight ticket tak mahal. Betul. Tapi masa surgeon, I was in Miri. Masa tu COVID. So only that time lah tak boleh balik because of the national restriction lah. Bukan sebab tak ada cuti ke apa. Apa masa tu MCO ya? MCO, yes. So masa MCO 2020-2021 tu memang tak boleh balik lah. Tapi 2022 tu ada rezeki balik yang raya terkejut tu lah. Tu boleh balik. Okay. Tapi Zahiri kiranya dengan tak Wafi ada ni lah. ada pengalaman yang lain. Contohnya macam korang instead of sepatutnya korang boleh cuti, tiba-tiba dipanggil untuk on call dan tak boleh cuti. Ada tak that kind of experience ke apa ke? Ataupun any experience that you have to share? Untuk aku kan, konsep aku senang tau. Sebab aku dulu dekat houseman dekat Tempat tidur. Tempat tidur. Sorry. Teringat. So bila aku asal daripada Selangor. So bila dekat Kemaman, konsep aku senang. Aku akan kerja dulu. Means that sama ada malam raya atau first day raya aku kerja dulu, so that after that boleh baru dapat bercuti dengan agak panjang lah. Ni skill. Skill ni. Aku Taktik. cuba buat Bully junior lah. Bully junior lah. volunteer untuk kerja malam ataupun first day, and then second day tu boleh balik lah. Tak boleh, kita kena masak. Sebab tu kena lain. balik. Masak kat kedai pun boleh Nisa. Tak boleh. Aku jirus kau kacam nanti. So itu yang aku buat masa first year houseman, and second year houseman pun macam tu. Tak salah aku memang first day raya tu memang
on call. Second day tu aku boleh balik. But did you volunteer for that? Ya, memang aku volunteer lah. Sebab mostly masa dekat Kemaman tu mostly diorang pun asal daripada Terengganu, Kelantan. So means that diorang boleh kerja. Mesti sama juga kan, mesti tak jam juga kan lawan arus. Tak jam, memang balik tu. Bukan setakat tak jam kan Zaidi, sebab memang tak ada patient kan. Jadi bila kau on call pun macam tidur lah. Kemaman kan? Kemaman. Sepatutnya mengarus ke sana, patient ramai lah, betul tak? Dia kalau area luar bandar ni bila raya sebenarnya dia agak busy. Oh yes, Time betul. So tapi first day second day tu tak ramai pun. Sebab orang takkan masuk hospital. Dia wanted Belum gas lagi. Okay dia wanted to eat. Dia kena makan dulu. So okay lah, itu yang aku experience first houseman dengan second year pun sama juga. And then masa third year tu seingat aku yang third year houseman, maksudnya dah nak ambil houseman tapi nak transition pada NO tu, aku buat on call, passive call malam, and then pagi raya tu balik. Aku balik Johor time tu. Okay. So tak ada masalah lah. Memang itu aku punya antara yang aku buat lah masa houseman tu. Means instead of kau kena on call ke apa, you volunteer yourself nak on call. Because kau nak dapatkan cuti panjang selepas tu. Cuti panjang selepas tu dapat lah. So dia orang pun setuju, okay lah kan. Well, so benda ni yalah, give and take. Betul. Tapi nampak gaya semua orang dapat cuti sebenarnya. Betul. Nak cerita apa ya? At the end of the, itulah aku rasa macam kita tak, kau bagilah Chan. Kita nak bagi Chan kat Wafi. Mungkin ada any different yang lain lah. Maksudnya Raya first on call. The fact that this year ni yelah semalam apa kau lupa ke? Tak, aku tak tahu dia on call semalam. sebab ada pro and cons. On call masa raya adalah datang dan makan-makan. Automatic open house lah. Meriah kan. Doktor makan. Yelah. Doktor makan. Balik dah kenyang. Jimat. Tak payah kalau relatif pun macam Wafi mana? On call lah. Itu best tu. Itu langkah penjimatan. Itu best tu. Penjimatan dan mengelak daripada gosip. But during masa During my time juga. Raya pula during my time. Aku penat, aku minta maaf tadi Wafi, penat tau. Aduh. Master on call pagi raya, first day raya. Because on call masa raya first lah, most of the hospital in medical taklah busy mana pun. Yang tu setuju. One day before ramai nak balik. Yes. Yang betul-betul ill sahaja yang akan stay, and the number of the admission, the number of cases yang ill tu sangat sikit. And then actually it's much macam enjoyment je masa tu. Betul? It's just that dah lah boleh claim kan, on call claim. Yang on call pun macam yang paling Backsaw lah ni, backsaw lah. kan, makan kenyang, sakit perut sikit. Biasa. Dan lepas tu lepas raya first tu habis raya, dan raya second pun orang tak boleh cakap if you nak cuti panjang pun macam tapi dia dah on call raya. Taktik tu. Psikologi lah. Dan alhamdulillah lah yang tapi masa training dah tua pun on call pagi raya. Actually okey juga, boleh skip solat raya kan. Astaghfirullahalazim. Baru kita solat jemaah maghrib tadi. Rusak. Okey, bila kita cerita sebab maybe kita dalam konteks kita sendiri, tapi kalau korang macam contoh Zairi dengan Wafi, you have family kan, dah ada spouse. If let's say macam korang kena on call, kadang-kadang macam setiap tahun pun korang on call raya. What is your spouse ataupun family korang macam cakap? Ada tak macam yang kata makcik-makcik bawang atau yang macam kata korang ni ke sebenarnya memang saja je tak nak raya. Faham tak? Dia ada selalu ada bunyi-bunyi macam tu. Ada tak? Untuk aku alhamdulillah sebab spouse pun bekerja dalam bidang medical ni, dia faham je. Dia faham, so aku tak ingat aku. Tapi most of the time memang contoh masa houseman dulu, memang aku kerja, memang dia akan balik dulu dengan anak-anak. Dia akan balik dulu dengan balik anak-anak. asing. Balik dulu, dia akan balik dulu dengan anak-anak, and then I think Then dengan bantuan my parent-in-law jugalah. Kau tak balik lah? Aku balik lah After second day tu lah. Second day balik lah. Jangan tak balik kan. Sedih dia dalam. Takut singgah tempat lain. So tak ada isu lah. Alhamdulillah dia orang pun faham. Parents family aku itself pun masa aku belum berumah tangga pun dia orang okey je, dia orang faham je. Kita explain lah, and then yelah okey kot. Aku tak adalah dengar ada macam orang cakap betul. ada memang ada certain faham je, ada certain ini memang saja tak nak bergaul,
tak nak mingle dengan family Tapi Zari, aku rasa family pun dah faham. Kita doktor ni dia dah bagi macam free green card. Okey lah, you boleh tak datang. Macam alasan. Sebab kalau kita dah kata on call patient ke apa, takkan dia nak telefon hospital kan? Betul ke dia on call? Kan? Cumanya sama ada kita take advantage atau tak. Tapi nak tanya Nisa. Orang heran juga kenapa Asyik boleh balik raya je kan. Yang tanya ada juga. Ada yang tanya senangnya dapat cuti raya. Cakap itulah kelebihannya bekerja di tempat jauh. So kau raya Cina tai pusang. Kau je yang call kan? Kelebihan bekerja di tempat jauh, insya-Allah kau dapat cuti. Bukan kalau rumah kau sebelah hospital, of course susah tu. Betul. Itu kalau kau on call pun tak apa, kau boleh balik je kerja lagi makan. Berak pun boleh balik rumah. Tak apa. Okay. That's interesting sebab korang punya pengalaman is almost the same walaupun berada dekat 3 geographical location yang berbeza and 3 condition berbeza. Seorang kat kecemasan, seorang dekat medical, seorang dekat surgical. Despite that, you guys macam facing the same kind of vibes masa raya. Maksudnya there's no different lah kan. Kalau jadi HO ke MO ke, the way you conduct yourself and bawa yourself tu actually you should enjoy raya lah. No matter what you kena on call ke, you tak on call ke, sepatutnya you embrace. Tapi kau perasan tak yang paling mencabar actually bukan doktor, nurses. Betul. Nurses yang selalu diorang susun jadual, betul lah. Doktor tak sangat. Selalunya yang kalau kau nampak yang muka-muka biter-biter ni nurse lah. Sebabnya dia punya kerja kan shift 7-2-2-7 7-7 apa 9-7 balik kan. Selalunya macam kalau pagi raya tu yang shift pukul 7 tu dia datang lah bawa rendang, makuk-makuk tingkat itu kan. Dengan harapan kau tak nak beraya dengan aku, tak apa aku raya dengan doktor kat sini dengan patient kan. Macam tu lah. Basically sorry aku guna during Kau memang lah kena kau memang abang luring lah. Bukan H-Star pagi raya even kan aku raya kat Kelang je. So before nak sampai Kelang tu aku singgah H-Star tu. Rajin kau Alah dekat je pun. Hantar lauk rendang kat wall. Lah. Dan cakap sebenarnya dah buat lebih kan. Hantar and then it's a gesture that diorang nampak lah dia appreciate. Betul. Agree. And then bila dia appreciate tu dia macam terima kasih lah doktor. Kita pun datang boleh tukar-tukar rendang tu juga. Dia bagi kau rendang yang basi lah. Tak elok lah. Kau cakap tadi makan sakit perut tu? Bila kau dah makan banyak sangat. Patutlah aku tengok sandar boleh macam tu. Baik yang kau, baik yang baju kuning sebelah tu. Adik-beradik. Okay, that's nice. Okay, aku rasa very important for the audience to listen to this kind of experience. Korang jangan nak kecam je. Sebab bila korang berada dekat position macam diorang ni as a pakar pun, you will face this. Tak active on call, passive on call. Passive macam bajet cerita lah kan. Betul. Kau datang call lah juga kat MO. Okay, waktu aku dekat Selayang dulu kan? Aku selalu filter dulu tanya registrar. Hospital okey ke? Kau tanya hospital okey ke tak kan? Lepas tu datang lepas lah. Okay, kata lepas tu lepas isyak lah dia kata. Tapi aku fortunate because aku ada registrar yang capable lah. Kan dia orang dah final year. So kita just and then Selayang tak lebih sangat waktu tu. And I agree with the fact that Klang Valley tak busy waktu raya. Betul. Actually kita rasa semua hospital pun memang macam tu. Tak kira tapi Klang Valley dia extra sikit tak busy sebab everyone actually balik kampung. They are moving out from the Klang Valley tapi itself. Tapi rasanya Chinese New Year ke Deepavali ke any festive season kita rasa during raya during the day lah, during the day ataupun hari raya tu sendiri and biasanya one day after pun biasanya tak busy sangat. Yang disaster is after that. Okay, let's enlighten our audience. Apa yang berlaku after raya? Apa yang kau maksudkan dengan disaster? Aku rasa korang semua kita boleh relate. semua tahu akan ada disaster. Tapi boleh tak Nisa kau ceritakan bila kau cakap disaster tu apa maksud disaster lepas raya tu? Dalam konteks surgery. Konteks surgery kita biasanya dapat daripada medical. Medical refer. Uncontrolled diabetes. Sebelum tu datang kecemasan dulu. Padahal aku rasa macam wanita hari ini. Memang aku datang kecemasan dulu. Datang kecemasan. Refer medical. Refer surgery. KIV refer medical balik. So biasanya masalah diabetes lah. So complication diabetes lah, bisul kan. So benda-benda macam tu lah. Oh ya betul. Yelah Bisul. Dia masa raya lah baru Lepas tu, family member tahu. yes, family. Lepas tu masa raya lah, semua anak-anak jadi prihatin. Tiba semua kan? jadi anak soleh-soleha. Bapak-bapak Statement jangan mengecam itu Nisa. mengundang tu Kau Nisa. itulah aku punya audience kata apa tau. Dr. Nisa tu dia lembut je tapi itulah bila dia cakap tu
berapi. Kau kena slow down sikit. Kan dapat malam tu kadar itu. InsyaAllah. Nanti pahala puasa kita hari tu habis kan. Sayanglah kau macam tu. So disaster tu people went uncontrolled. Maksudnya. Yes. Okay. So dia datang dengan all the complication. Kalau surgical side yang kena operation tu macam tu lah, bisul kan. Macam tu. Tapi kalau season lain, maksudnya perayaan lain, muntah darah, banyak minum alkohol, macam tu lah. Macam contohnya macam yang melibatkan minuman alkohol dan sebagainya. Macam tu. Faham. So adalah. So itu surgical side lah. Tapi hari first, hari kedua tu jarang ada lah. So biasanya after that. How about medical? Macam mana? Pagi raya tu okey. Pagi raya okey? Pagi raya okey, tak ada siapa pun datang. Yang datang tu pun macam memang nak tengok mak ayah dia orang ke yang masuk ward. Oh ya, betul. Betul. After that dia orang pun nak cepat. Betul. Pagi raya. So what happened yang the first week tu biasanya akan datang tengah malam. Malam raya. Yang first tak masuk raya second because dia dah minum air gas, dah makan kuih, dah dapat DKA. Betul. Dan tu baru dia nak masuk lah. So dia akan masuk Zairi punya territory dulu. Paling-paling kuning lah, yellow zone lah. Disposition. Referologist. Kau dah belah, kau jadi referologist. So asal datang sakit perut, surgical atau medical? Surgical, medical. Yalah. Memang kita je lah. Tapi good lah because masa raya katil kosong. Kita pun cakap Masuk je. Tapi selalu yang refer tu macam juga cakap anak-anak suddenly jadi prihatin Ya, jadi kan. prihatin. Saya tak tahu. Saya baru perasan kaki mak saya bergulat. Baru perasan dia tak tahu ulat tu beranak bila. Masa dia salam kot tak tahulah. Cium kaki dah macam kambing gusi kambing gam pula lain pula. Tapi memang kita nampak lah memang maybe geographically ke kan, masa kita buat master kat USM kan, jauh kan, baru anak-anak jauh kot baru dapat jumpa mak ayah ataupun baru relative tu gather. Saya tak tahu pula abang saya ni tak sihat, banyak penyakitnya. Selama ni elok aje kan. Dan bila datang macam heart failure dah, minum air banyak dan semua. Dan it's a good thing also dia aware and then dia macam care. Tapi macam for the patient tu macam kantoi lah. Selama ni dia tak compliance ke apa. Tapi memang selalunya banyaknya datang yang kecil manis lah. I mean those yang kecil manis and datang with the complication. Dengan satu lagi yang kidney failure kan. Because masa raya dialysis tu ditutup. Betul. So dia orang akan susun Memang tutup Wafi. Tutup lah. Siapa nak buat benda siapa tu? yang nak undur, sebab satu patient dah ada 4 jam, 4 jam 5 jam. So usually apa kalau patient end stage, usually HD center dia dah arrange dah. Kau datang 2 hari. Pakcik jangan minum air banyak. 2 hari. Lepas 2 hari baru datang. I see. Tapi bila hari raya, pakcik minum sikit je. 1 FNN. Net lagi tu kan kosong. Air oren. Tapi dalam konteks aku hypertensive bleed. Ya. Sebab hypertension ni. Makan rendang. Apa dia? Rendang lah. Betul ke? Rendang. Garam? Biasanya macam itulah sebab dia rendang, we have to know rendang ni maybe kita boleh cerita sikit je lah kan. Makanan-makanan raya ni memang makanan-makanan yang mengundang. Yes, mengundang kan? ya, betul. Sebabnya kalau kau makan lemang dimasak dengan santan. And you letak garam dalam tu kan. You tak ada letak santan kosong. Kalau tahu masak lah. Kan? Lepas tu your ketupat pulut. Kita anggur je lah. And then rendang, kuah kacang, everything you are putting garam, santan kan. So macam dalam satu Kuala Lodeh pula yang Johor. Kan? So dalam satu mangkuk ni you ada collection of those calories lah kan, maksudnya daripada santan dan sebagainya dalam satu hidangan, and you makan banyak that kali. repetitive dish for that one day. Yes. Kalau kau pergi 10 rumah, almost 10 rumah ada lauk yang sama. Correct. So maksudnya apa Wafi? Kau nak semua bagi tahu audience kita supaya buat chicken chop? Macam mana? Kau macam mana? Makan berpada-pada. Terbaik Nisa, terbaik. Ongkol lah. At least kurang sikit. Tapi okey, tak nampak kurang masalahnya Wafi. Tu yang aku rasa risau. Boleh. Jam, apa pendapat korang? Kan ada kes yang combination makanan tu buat diarrhea. Benda tu possible? Aku cuba saya dijawab. Sebab ni kau mesti banyak jumpa. Ke mitos je semua ni? Itulah. Contoh makan tapai dengan apa? Air kok. Boleh terbang. Actually bagi aku dia tak adalah berkaitan dengan combination of that. Sebab kau makan juga kan? Ke macam mana? Sebab aku makan juga. Alhamdulillah okey lah sangat. Tapi betul lah it tu. depends pada preparation of that food jugalah. Ataupun contohnya memang kau jenis makan rendang sahaja. Memang setiap kali bagi beraya makan rendang. Rendang tu lah pedas, berempah. Memang akan menyebabkan perut kau tu akan Yelah, mengulas
dan tak elok lah. So not necessary certain combination. Tapi yelah, apa-apa pun benda tu still kena berpada-pada lah. Betul. Whatever it is, kena berpada-pada. Dan memang benda tu tak selesai lah. Memang akan datang ED ramai-ramai. Tak masuk ward pun still kena penuh datang lah nasihat kan. Nak tengok dehydration status. Yes. Penuh lah Edi Maria. Yang sakit seorang. Yang kat Yes, luar tu. Tapi yang datang semua pakai baju Melayu. So colourful lah. Suasana. So bukan zon merah, dia zon colourful lah kan. Banyak zon kalau dia. Menarik lah kat situ. Okay. So macam tu lah, aku rasa tu lah, itu aku punya pendapat lah. It depends pada preparation food juga. Kalau food tu dah sehari 2 hari beberapa hari kau panaskan, mungkin dah tercemar apa tak pasti. Reheat, betul. So, benda tu pun risiko untuk kau dapat cerit berit dan sakit perut dan sebagainya. Aku rasa rendang adalah one of the makanan yang very easy to go ripen kan, yang cepat senang nak Sebagai basi. santan, krisik. Santai. Melainkan aku rasa dos yang macam go for rendang tok yang kering tu mungkin dia tahan lama sikit. And then aku ingat lagi petua mak aku kan, dia kata jangan pegang, jangan ambil dengan macam kalau kita dah keluar daripada kuali, do not go back dalam kuali. Dia kata benda tu macam boleh merosakkan the whole makanan tu. So I don't know, korang sama tak? Itu petua orang tua lah. Petua lah kalau kau cakap pemuda. Tapi kau pun tak muda sangat Nisa. Muda lah. 17 tahun. Tak makan ubat kolesterol lagi Belum. Tak, alhamdulillah masih sihat. Tak ada kolesterol, tak ada. Alhamdulillah. Tak ada. Kau kenapa lagi diabetes Diabetes, kolesterol, ni penyakit 3 serangkai ni, Hypertension. penyakit famous orang Malaysia. Alhamdulillah. The fact that orang Malaysia dia tak aware dia ada hypertension until ICB datang. Betul. Betul. Aku rasa orang Malaysia ni awareness dia lebih kepada bila dah datang dengan complication. Betul tak? Dia tak tahu pun sebenarnya bila dia pening kepala tu is an early sign. Pada dia stress. Macam pagi tadi when I was having clinic kan, dia orang cakap bacaan 157/94. Biasa I tanya dia, kalau kat rumah selalu ke macam ni, sebab dia kata dia selalu pening. Dia kata, bacaan BPU tahu tak baca macam ni? Oh, saya memang selalu dalam 1516. So I was like, selalu? Maksudnya dia tahu ke yang 1516 ni bacaan hypertension? So dia kata, oh tapi okey je, lepas makan PCM hilang. So kita tahu benda tu hilangkan simptom, tapi I mean Malaysian generally lah, I'm not speaking specifically apa bangsa ke apa kan, tapi generally bila kita jumpa memang dia orang akan kata, oh ingatkan pening biasa. And then umur baru 30 tahun. Muda. So sekarang kita banyak kes yang hypertension. Yang tanya Wafi lah, betul ke? Betul ke? Banyak. Did you Because see of that? number one is obesity. Kenapa Nisa yang gelak? Kenapa? Kau terasa ke? Number dua is our food lah. Macam everything ada salt lah. Salt intake yang terlalu banyak. Bila salt intake terlalu banyak, you akan dapat very BP tu sangat tinggi lah. And to make it worse adalah sekarang ni ada trend yang dia makan banyak, yang dia buat dekat YouTube tu. Macam mana? Mukbang. SMR. Tahu dia mukbang, dia makan satu tray. Setalau. Kau tahu apa maksud mukbang? Tak tahu. Aku pun dengar-dengar lah, gemuk bang. Aku tak tahu betul. Aku tak tahu betul ke tak. Aku tak tahu betul ke tak, tapi aku pernah terbaca. Aku rasa Korean. I think Ada orang komen gemuk bang. Tak berapa Gen Z lagi. Aku pun macam tapi kan Wafi, aku very interested sebab a lot of people dia tak tahu pun tahu garam ni actually can cause hypertension tu tinggi. Maybe in a very simple, lenient ataupun layman term, kau boleh tak cerita kenapa garam ni can give rise to Bila kita hypertension? makan garam, kita akan ada osmotic pressure. Alamak, aku cakap layman term dia osmotic pressure. kau punya layman tu. Lemon dia. Senang cerita, kita kan kena kecam. Sekejap. Tak apa, cakap je. So in a way Raya dimaafkan. bila kita Kau nampak tu bahu dah atas Zairi dah. Dia dah stress. Dia dah stress. kita perlu tahu bahawa there are certain amount of salt intake yang kita boleh ambil per day. Okay. And Malaysia is among of the highest salt intake lah because of our Food yang lah. sedap kan. Sebenarnya yang sedap tu lah penyakit. Ya, betul. Yang pahit itu ubat. Oh lah. Sebab itulah kebenaran tu pahit Yes. Kebenaran itu Jadi, pahit kan. Secara tak Personal. langsung bila kita makan banyak garam semua, dia akan pull a pressure towards our blood vessels away, and then dia akan jadi small dan kita kena
more pressure to push the blood flow from the heart to the organs. So to make it in simple way to say bila kita minum air bahkan banyak benda garam, the water from daripada darah ni akan keluar. So it makes you punya saluran darah menjadi kecil. So pressure banyak nak kena fill up the blood vessel. So because of that you dapat hypertension. So you have to listen. So intake yang banyak ni akan menyebabkan benda-benda macam ni lah. So ada tak alternatif, Wafi? Kita ni kau tahu kan Malaysia kita ni memang makanan kita intake. Macam kau pun Nisa ataupun Zairi, do you know that kalau korang nak explain pada patient, apa yang korang nak cakap? Okay lah, jangan makan garam, but what can they do untuk to replace atau to reduce? What can they do? Takkan nak makan Ajinomoto pula Kan Ajinomoto pun sama kan? Garam juga MSG kan? Monosodium lah. Sodium juga. Tapi dia lebih better daripada sodium chloride. Nak Dia menang tak juga adalah. aku. Tak adalah, yang tu lah Wafi cakap tadi, yang sedap tu memang penyakit. Penyakit. The So best way KKM ada buat suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Whatever you take it half or quarter. Tapi kita susah sebab kita suku-suku separuh tegak satu ubah. Dah 10 rumah. Dah 3 suku ubah. Tak, itu satu hal. Kau dekat satu rumah tu, suku-suku separuh, first round. Second round pun suku-suku separuh lagi. So tak ada suku dah full dah. It's just that you need to know the limits lah. Actually Control tu lah kot kan. composing yourself lah. Cuma kadang-kadang kita faham bila raya tu lama tak jumpa ketupat palas. Yelah. Benda yang bukan hari-hari kau nampak. Kan? Tapi in 2026 bulan Ramadan, bazar Ramadan dah jual. Dah macam raya aku tengok. Jual satu set kan. Kuah kacang, rendang apa semua siap. Dah ada. Ya ada. Sedi tengok. Sedi aku. Kita tak Main pergi petik bazar. je. Sedi, lepas tu Mr. POV. Makan macam banyak-banyak macam tu pun kurus juga. Nisa, macam mana tu? Speechless. Tak, aku rasa at the end of the day, kita tahu kan konsepnya input dengan output kan. You nak maintain, kau maintain kalori. Burning and input kena sama. Kau nak kurus ataupun nak reduce weight, kau kena calorie deficit. Itu je lah formula dia. Kau kurang makan lah, betul tak? Tapi sebenarnya dia orang nak, orang kata apa, dah sebulan jaga makan, berhari-hari nak celebrate. Tapi masalahnya 30 hari dia celebrate. Ya, raya tu sebenarnya makan hari pertama banyak. Tak ada masalah. Tak apa, tak masalah. Hari kedua pun boleh puasa lah. Betul. Tapi tak puasa. Bila kita nak puasa 6 pula, alamak, hari ni jabatan surgery Yang tu yang kita nak cakap tu. Yang tu kita nak cakap. Itu yang aku nak dengar tu. Sebab sebelum ni buka puasa pun kena spon. Nak tanyalah. Kalau open house kat hospital, kat jabatan ni ada sponsor ke? Ataupun memang korang suka nak buat sendiri ke macam mana? Cuba cerita. Usually is kalau medical ni dia kalau jabatan tu biasanya dia tong-tong lah. Collect duit lah. Specialist bayar lebih tu lah. Tapi ada juga betul. kadang-kadang in the ward sister kita buat potluck kan, adalah kadang-kadang dia macam doktor nak tak chip in sikit. Biasa memang macam tu lah. Biasa main dish tu kita pool money lah. So yang macam potluck tu yang small one lah. Kadang aku sponsor pinggan plastik. So biasanya malah Nak specialist selamat bayar ni kau lebih. sponsor tebikai, babe. Itu paling selamat lah. Nampak macam berguna dan banyak dan berat serta besar. Nampak macam function gila. Tebikai tak murah, okey. Sekarang murah lah. Sekilo sikit dapat 70 sen je. Cawan untung ringan. Nak naik tangga 8 tingkat. Wafi, kau konsultan Wafi. Kalau ia pun cawan-cawan kristal lah, babe. Takkan kau nak cawan kertas. Tapi korang ada kat hospital open house department. Ada. Kita Memang ada. melawat. Ui, memang meriah kan? Tapi memang ada semua lah. Hospital ada, jabatan-jabatan yang macam So, non-clinical. dekat hospital kalau ada 18 Department? department dah 18. Ha, Campur grand hospital ke 19 hari. betul. Itu tak masuk Sabtu Ahad yang korang nak pergi open house lagi penuh lah. So tak puasa 6. Boleh. Lepas tu selalu diorang pilih hari yang macam towards the end kan. Towards the end. Dia tak buat hari Senin. Yes. Biasanya Dia tak buat. Jumaat macam tu lah. Biasanya kadang-kadang dia Lama sikit masa makan, Nisa. Dong 15 raya tu kita kena buat jamuan dah. Betul. Tapi sometimes ada je, ada time tu lepas seminggu raya pun dia buat juga sebab dah tak ada masa awal. Bila nak buat orang ni buat, bila orang tu buat tak ada masa kan. Jadi, aku rasa ED tak ada. ED ada ke? ED ada je. Ada ke? Ada. ED lain kau tahu. ED tak boleh. Dia ikut zone. Dia ikut zone. Ada je. Jabatan ada buat. Yang mana buat?
Tapi tak pernah pergi ED punya. Tak pernah. Tak pernah kan? Pernah pergi Aku rasa dia tak ada buka. Depends hospital kot. Kalau hospital district yang macam kecil-kecil, aku rasa diorang buat. Sebabnya dia ada tempat nak design Kita interior. tak pernah. Kalau kat HKL bang tak boleh bang. Tak pernah lah aku dijemput ke ED. Korang memang tutup. Memang mostly aku pun close juga Tak, lah. dia jemput. Kemut. Tapi itulah. Tapi yang lain-lain tu aku pergi je. Department lain. Kita pergi di Department lain tapi kita tak pernah pergi. Kita tak pernah. Tak bisa. Dia jemput bila ada ICB. Dia macam bila kau datang review, doktor nak makan dah? Ada ketupat kat belakang. Dia close invitation. Dia macam yalah, ED tu pun bukannya tempat ada certain tu bukannya besar mana pun. Nak buat pun nak jumpa ramai pun macam tak proper. Sebenarnya kau tahu kan Watt tu ada open house. Dia tahu. Saja hantar. Nak buat macam mana? Dah perlu. Tak, aku rasa satu lagi sebab kecemasan ni dia public facing. So kalau kau macam ramai-ramai doktor, lepas tu orang kat luar ramai, Nanti nampak viral. ramai doktor pegang ketupat macam tu. Kau memang nak kena kecam. Esok masuk M-Star. M-Star kau lebih percaya. So sehingga aku pun aku macam tak ada jemput ni. Baru kau mengaku tak jemput. Itulah. Kenapa tak ingat? Aku tak pasti. Kita tak pernah kan pergi Tak ED. ada. Kecemasan tak ada. Tak pernah. Masa Dia memang tak pergi lah. Dia kat mana HQ? Tak, masa zaman-zaman dulu. Sebab medical, ortho semua buat. NS pun gaji. NS buat. NS saja buat. NS akan buat dekat ICU tau. Medical raja. Medical setiap ward. Oh yes, step ward. Betul. Tu memang Sebab kadang-kadang. staff ramai dan juga korang punya patient ramai. Tapi benda ni sebenarnya dulu ada tak lah macam certain bosses dia macam kenapa nak kena buat makan-makan. Jimat duit. Jimat tak payahlah semua ni nak buat kat luar lah. Tapi ada juga bos yang sebenarnya kita buat ni for a team building, better support each other kan. But aku enjoy je lah. Betul? Alah, orang dah bersedekah makan. Takkanlah kau nak kata tak boleh nak makan. Betul tak? Tapi selalu orang bukan terasa dan kecewa sebab specialist kena bayar lebih. Tapi aku rasa benda tu macam praktis lah. Tapi tak lah, dia kan seikhlas hati. Tapi ada juga certain doktor. Tak juga Wafi. Dia dah ada kota. Kota yang 56 harga lain, yang 54 harga lain, yang 48 harga lain. Houseman harga lain. Lepas tu kalau yang macam level-level PTD, bukan PTD, PT tu seikhlas hati. Betul. Tapi okey je lah. Kalau tak adalah membebankan pun. Tak adalah. Yalah, bukan selalu. Come on. Tak Tak adalah beban. Yang dibandingkan dengan gaji tu berapa persen lah sangat. Banyak buat lokum kan. Bagilah sikit. Lokum sama banyak dengan gaji. Lebih banyak memberi, lebih banyak kita dapat. Alhamdulillah. So bagi aku yang penting so kena faham bahawa kita walaupun dekat medical line kita tak adalah kata rigid kita tak boleh buat apa-apa yang orang kebiasaan buat. Contoh orang buat jamuan raya, alhamdulillah kita pun ada masa dan peluang buat jamuan raya kita buat. Betul. So kita try untuk hidup sebagai orang biasa, juga. orang awam. Walaupun kehidupan doktor ni faham Kita buat busy busy juga. dan Ya. juga. I think sambutan ni sebab because it's a celebration. Takkanlah kau dah puasa 30 hari, kalau 30 hari lah. Sebab aku dengar ada orang bila pergi overseas dia rusak. Musafir Dia musafir. Nasib baik S kalau huruf lain aku tak tahulah. Kan. So macam dia dah penat puasa. And then pada aku it's not wrong to celebrate what you have done. And then especially for those yang masa puasa tu dia betul-betul put into effort puasa and then dia solat lebih ke apa kan. Kan. Maksudnya raya is good. Memanglah orang kata raya ni sebenarnya raya pertama je. Tapi itu syariatnya raya pertama tu. Tapi celebration ni is something yang subjektif. Kadang-kadang sambutan Kadang ada yang raya dah habis dah. Betul. Tapi open house ada lagi. Betul. Sebabnya tak sempat Wafi. Sebabnya hari Sabtu ni pergi. Macam pernah pergi kan? Kan. Bila dia jemput Post raya. Post raya. Bukan lebih dah habis raya ni. daripada Syawal Dia macam kalau aku pernah pergi, member aku ni dia buat Sabtu yang selepas minggu raya. Jemputan ke rumah terbuka Raya Tergelincir. Sebab dia tak sempat nak buat. Jadi kita pun macam wow, kau punya poster ni dahsyat Raya Tapi dia Tergelincir. nak buat juga kan. Tapi dia nak sebabnya ialah niatnya sedekah kan. Dia nak buat orang makan. Itulah. Kalau But tidak just kita learning lah. Dah nak masuk 39A kan. Kau tak mengaku juga. mengaku je lah 40. 39A. 39A okey lah. 17 tahun. Nisa 17 kata dia. Nisa 17. Dia 17. Ni ayah long ni apa? Tengok 9A jugalah. Bila
one things learn in the hard way adalah dulu masa muda open house bedal semua. Betul. Tapi bila dah 39A ni ambil air je lah kan, tak apa. Nanti lah. Orang suruh makan, relax lah. Betul. The fact dah masa Ramadan pun lepas tarawih ada more kan. Zaman muda. Dulu bantai kan, boleh kan? Zaman aku dengan Bajat pergi masjid. Kita pergi. Alhamdulillah. Duduk 3 buk. Kan, tapi sekarang Dia lah bukan aku. Ni nak babit aku sekali. satu kereta. Sebab kalau masa tarawih zaman-zaman student, aku macam dengan Zairi je dekat surau. Jadi kita tak keluar kan. Alhamdulillah. Kita elok je. Yang ni je. Yang Buat apa 2 rakaat kan? 2 rakaat je lah. Lepas tu bawa pingsan, ngantuk, tidur. Dia kan tidur je. But now tak ada dah. Now Tak macam ada. Kita makan sikit-sikit je. Tu yang kadang-kadang ada konsultan dia kasi rugi dia bayar lebih. Oh betul. Sebab aku tak makan banyak pun. Sebab makannya sikit. Tapi sebenarnya kalau kita tukar konteks tu sebenarnya nak sedekah, biar anak Kongsi. buah happy, kan, team tu jadi kuat, boleh je. Alah, apa sen sangat. Tu yang selalu bawa pinggan ni. Berapa sen? Pinggan jam plastik. Aku ada satu, before this adalah my family pernah tanya, dia kata cuba cerita sikit pasal a bit out of context sikit. Ni macam masa bulan Ramadan kan, kita kan raya ni makan ikut jamuan raya lah. Masa bulan puasa, what do you think of buffet Ramadan? Kan sekarang ni buffet Ramadan ni kan macam terlalu banyak. And then recently kalau kau tengok harga dia zaman-zaman yang sekarang ni, our last Betul. harga sampai 300 lebih for one person, kau tahu. The cheap, the average is 200. Betul. Betul. Kau nak dapat yang macam harga 58, 98, 100 ni is bukan hotel punya tau. Yang macam kedai biasa, yang macam buffet-buffet yang biasa-biasa. Tapi even kau pergi contoh dekat mana-mana yang kedai yang famous-famous sikit, itu pun dah 128. You won't be getting yang bawah zaman kita 58, 98 tu, there's no more. Kalau nak RM30 McD. Lagi ke? Ada McD Tak boleh. buffet. Tak boleh. Ingat tak? Titi wangsa. Medi titi wangsa kan? Bapa lupa. Titi wangsa. Weh, dulu zaman tu ada ni, ada buffet kan yang boleh makan burger apa-apa je. Korang janganlah sebut zaman tu. Dah. Sekarang dah tak ada. Sekarang ada dah. Ada lagi? Tahun ni ada. Alamak. Kardiologis makan McD ni. Itulah. Lepas tu sendiri-sendiri buat NGO. Tak, itu je yang ada. Tapi sepanjang korang puasa bulan yang terbaru ni, pergi buffet? Pernah pergi buffet? Ada tak korang pergi buffet masa Ramadan? Ada 2 kali. Ui. Memang kau pergi sendiri ke ataupun because ada Ke ada? Kalau nak bayar sendiri, tak payahlah. Tapi kadang-kadang hari tu ada talk. I was invited to a talk. Oh, kau bagi speech lah? Dia bagi talk lah pasal lipid. Oh, asal tunjuk aku? Lepas habis talk makan lah. Tapi itu buffet hotel Buffet ke? hotel. Ya Atau Allah, pun- 1000 packs. Oh, serius? 1000 pack yang macam you orang mentera ke darahnya sampai nak beratur, nak ambil semua satu pun. Tapi bila kita ramai dan bersesak, kita dapat lihat lah, wah banyaknya orang makan. Kita yang tak kurang sikit makan. negatif inilah apa reflectivity. Dia rasa sangat terkesan dan Sebab kau tahu kenapa dia purposely duduk situ. Sebab dia kata duduk sebelah Zari dia nampak kurus. Itulah konsep dia cerita pasal buffet tu tadi. Okay, faham. Zari kau bersekolahkan sikit. Zari macam mana? Ada pergi buffet? Aku alhamdulillah aku ada join makan buffet. Apa dengan staff aku. Bawa staff lah kan? Yelah. Alhamdulillah dapat kongsi rezeki. Alhamdulillah. Ada Dan bini juga ada Ada nak bawa staff lagi tak? nanti kita boleh fikir kan. Okey. Lepas tu ada macam ada join apa drug talk. Dia ada jemput juga. So ya. free juga lah. Ya benda tu apa kita dijemput kita pergi lah. Yalah, Tapi pergilah. still betul lah. Memang harga setakat sekarang ni memang dah Terlalu mahal. Average pun betul. Wafi kata 200 kan. So memang banyak lah dia punya. Terlalu banyak. And also terlalu banyak juga pembaziran I notice. Betul Tapi tak? berbaloi ke makanannya tu? Okey. Dah nak mencecah 39A ni kan. Macam Wafi kata ni dia Slow down sikit. dia tak adalah Dia macam tak ada nafsu dulu kan? Dia tak adalah macam kita chicken hearts. Times Square. Ui, aku ingat mamat ni. Oi, kau dengan Rob ni. Oi, ayam. Dia tak ada macam tu. Kau tahu, dia datang dengan Rob dekat Chicken Hearts tu sampai kena refill ayam.
Itu masa student tu paling murah lah. Paling murah. Buffet yang 19.90 sen dulu. Aduh, semua dapat bestnya. kan. Tapi itulah memang mengimbau nostalgia betul lah. Apa dia? Dekat Kuching ada khas tau. Mengimbau nostalgia. Ya. 15 tahun dulu memang lah. Betul. So memang dah tak macam dulu lah. Dan kita pun memang Makannya makan sikit. apa yang kita nak saja. Dulu nak ke tak nak ke, orang ambil kita nak ambil. Betul. Kan? Betul. Betul. Lepas tu bila kan? kau dah makan balik kau boleh tidur-tidur. Yang ni tak boleh, kena makan ubat dulu sebelum tidur. Kolesterol. So alhamdulillah kita beringatlah juga. So bila dah berumur ni kita lebih beringatlah macam tu lah. Tapi still ya. Aku nak tanya Nisa lah. Adakah bulan Ramadan lepas ialah bulan di mana Sejen dengan houseman bonding? Macam mana dia bonding? Yelah, mungkin buat makan-makan, mungkin dah. Tak ada sangat. Oh, tak Kita ada department. Cover lah sikit. Kau bagilah sikit. Bagilah kredit sikit. Honest sangat. Cover lah sikit. Tak ada pun. Tapi department ada buat event lah. I mean department punya iftar. Iftar? Iftar. Dekat hospital lah? Ke No, kat luar? dekat outside. Oh, okey lah. Okay. Orang Semua kata datang ke? surgical talk kan. Most of the staff datang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu kira bonding ke tu? Bonding. Effort Tapi bonding. boleh lah. Tak nak disclose. Tapi buat iftar tapi kita duduk asyik. Houseman kau duduk ujung-ujung. Kau jangan mengundang sangat. Houseman yang buffet, kita yang ngedom. Ada juga tu. VIP ya. Okay, soalan yang paling orang suka tanya pada doktor-doktor, especially tak kisahlah doktor yang dah pencen macam kita ni ke, ataupun yang korang masih in the service ni, pagi raya, jumpa saudara mara, mulalah masing-masing nak tunjuk luka, mulalah masing-masing nak cakap, dah batuk 2 hari ni, ada possible tak TB? Ataupun Free consultation. Nak minta free consultation ataupun nak tanya ubat ni boleh ke? Ubat ni makcik maklong makan tu lah. Tu ubat yang letak ni tu. Maklum tu patut kena hempuk tu. Aku ada 2 benda yang annoying. Jangan cakap annoying. Only lah. Family member lah. Concern. Kita doktor tak pandai berselindung. Betul. Honest. Cakap Hari lah. ni raya. Okay. Kau datang, kau tengah makan mi kari. Okay. Kau tengah makan mi kari ni, kau boleh sabar kan? Dia tak sabar lah. Sebab dia tak sabar Wafi, lah. Kau tengah makan, letak kaki kat sebelah aku, tak buka. Kau tengah makan. Tapi doktor, special dia ialah kau bukalah nanah ke apa depan makan, kau masih boleh makan lagi. Nanti kejap lagi. Nak pergi kejap lagi. Boleh. Tapi sakit hati. Ah. Nombor 2, bila sebenarnya dah pergi dah klinik kesihatan. Dia bagi buku hijau. Kita pun buka buku hijau. Macam-macam ubat, metformin lah, apa lah. Tanya makan ke? Sebenarnya tak makan. Rasa nak curah ni kari tu Tanya apa kat aku ni? Tapi macam, yelah hari raya, hari yang mulia. Betul lah. Betul. Actually sama. Bila Betul. dah masuk 39, aku macam, tak apalah, Geram kau pula call. aku. Geram pula aku. Kau call je lah. Macam ayah jumpa. Betul juga By the time kau dah balik dan kali yang ketiga tu, diorang pun dah balik dah. Bagus. Tapi ada tak korang ni kira kebanggaan keluarga bila balik kampung? Maybe Nisa Ini anak saya doktor pakar. ada ni. tak? Ada. Macam bila contohnya macam maybe your mom your dad kata, Oh, mestilah. ini dia baru je balik daripada South Korea. Hanya hasayo. Baru Ada. jumpa dengan opa. Ada Nisa? Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada. Dia semua tak ada. Tak ada. Kan yang Kita Jadi? macam down to earth je. Down to earth lah. Aku pun tak ada pun macam tu. Cumanya aku bila ada orang apa family bertanya apa semua tu, aku just dengan hati terbuka lah secara ni layan je lah. So aku pun dalam family aku pun Ada bil tak kat ujung? dalam family aku first yang ada masuk medical line ni. So ya aku just fikir yalah aku dah masuk medical line ni yang bertanya tu kita just Layankan je Meraihkan. je lah. Meraihkan. Bagus Buat ni. mana yang Bagus dia. perlu. Yalah. And then, Sebab tu dia tapi pakai still songkok putih tu. Tak Nisa, dia meraihkan lepas tu bagi TC kat klinik dia. Kita selalu tapi orang still- tanya still benda at bukan the end- surgical. Macam tanya lengoh tu lah, lengoh ni lah. medical base. Tapi Macam itu apa? memang biasa. Itu bukan nanti yang 39A pun nak tanya juga. Aku main pickleball macam sakit bahu aku. Dah kau main pickleball. Cuba kau main benda lain yang Kalau main kalau tanya congkak ke kita tak ada macam lah. mana nak screen breast cancer ke colon cancer, boleh terjawab juga. Tapi dia tak tanya benda tu kan? Tak, Betul tak? sangat, tak Lebih ada. pada Dia time benda Because- common. Because Benda cancer is painless.
Kan. That is clinical lah. Yes. Tapi aku rasa macam Zaidi cakap lah, benda ni dia common. Dia akan tanya benda-benda yang common sakit yang selalu datang. Bening kepala time malam. Dia akan tanya, Mak Ngah ni selalu sangat. Tapi Mak Ngah dah sampai. Ada lagu kan. Mungkin tu ialah cara dia nak buka bicara. Betul. Bukan nak tanya tak tahu nak tanya apa. Another cara jugalah. Dia tak tahu nak tanya apa. Cakap, saya sakit ada. Tapi dia mengamuk pula. Faham. Wafi mungkin dia adalah dia background dia yang menyebabkan dia rasa macam tu. Tapi yalah, lain orang lain dia punya perception. Apa orang bertanya tu, macam Bajet kata, possible is dia nak membuka bicara. Tapi kita cuba layankan. Tapi still at the end of the day, kita still suruh dia pergi proper consultation. Betul. Kira-kira Zairi time lah, dah lebih setengah jam tu. Dia bukan buka bicara. Ini komplek. Kadang-kadang kita lah ya. Tapi ada ubat. Tapi sebenarnya dia ni tak makan ubat. Dia ambil ubat tradisional. Okay. Dia sebagai seorang doktor. Kita triggered. Habis tanya aku buat apa? Kenapa tak jumpa bomoh Dalam hati, ini hari raya, Wafi sabar. Okay. Ongkol. Lepas tu dah macam minta bantuan, tolong selamatkan. Kau buat phone ringing je. Hello. Tapi selain daripada soalan-soalan klinikal ni kan, mungkin yang ni mungkin nak fokuskan macam Kak Nisa. Ada tak soalan-soalan yang kau rasa macam kau dah tahu dah nak ditanya, anticipate soalan-soalan seperti bila nak kahwin? Ada juga lah. Tak ada ke jumpa balik Korea, jumpa opa Korea ke? Ada lah juga. Tapi macam malas nak layan. Macam mana nak elak? Macam mana cara kau nak elak? Mungkin kita boleh ajar geng-geng. Cuba kau ajar sikit orang-orang yang persatuan single ni. Aku tak ada dalam ni, tapi mungkin nak ajar persatuan single ni. Macam mana caranya kau nak deflect soalan tu kepada orang-orang macam profesional macam like yourself? Macam mana? Okay, tapi just aku nak bertanya, adakah soalan tu dia valid pada yang medical line macam doktor? Is it still dia ditanya? Tanya. Dia tak tahu, kita busy. Macam Zairi ditanya bila nak tambah satu lagi. Macam dia merancang keluarga kita. Dia lah pil perancang tu. So Nisa, back to you. Apa yang kau cakap ataupun kau akan selalu macam portraykan supaya orang dah takkan tanya lagi dah this kind of questions? Lately ni tak adalah. Dulu masa muda tu adalah. Muda. Sekarang yes. Sekarang ni apa? Sekarang kau purba. Sekarang 17A lah kot cakap. Tapi saya cakap tak ada jodoh lagi ke macam tu lah. Tak ada lah. Tak ada jodoh, betul tunggu lagi lah. Kita abaikan. Ya, betul. Sebab apa tau, lepas daripada kau punya this is one of the clip tau. Betul. After kau punya clip cerita pasal fardu kifayah lah apa semua tu, and then because of that mungkin kau tak ada masa nak mencari jodoh dan tak ada jumpa lagi sampai sesuai. People actually commenting, doctors tolonglah carikan Miss Nisa ni and something lah. So aku cakap dah, aku nak kena buka ejen cari jodoh. Jadi aku nak jadi podcast sejak kasih pula. So macam ada ke yang kau sedang tengok ke? Mungkin update kita punya listener. Ada ke Tak yang payah. dalam? Tak ada lah. Sebab senang sikit aku nak jawab. Kau tidak, aku nak kena jawab. Penat. DM je lah. Siapa yang berminat tolonglah. Dr. Nisa dia tak ada dekat Telegram, dekat apa? Dekat TikTok. Dia ada dekat dia punya IG. Boleh lah. Selalu dia post benda-benda yang baik-baik seperti pergi konsert. Baru-baru ni rajin dia pergi konsert. City. City. Apa yang BTS dia kau pergi apa? Yang Korean tu? Super Junior. Super Junior. Sebab dia rasa dia junior. Menari ya Nisa. Okay, alright. Interesting pengalaman raya. But nowadays tak ramai dah yang datang raya nak membawang tanya nak orang nak kahwin bila. Kurang dah Orang semua ibu ni. Handphone. Betul. Aku rasa the generation is more on screen lah. Screen. Macam betul lah, tanya tu sekadar nak buka bicara je sebenarnya. Lepas dah kan? kebetulan dia duduk sebelah kau takkan dekat nak- meja makan, takkan nak senyap. Takkan dia tanya semalam kes apa kau dapat? Ada kaitan kan. Dia pun tak tahu kan apa kerja kita kan. Biasa kat rumah pun busy, basuh pinggan. Atau di mana yang kau ligate semalam? Kau buat angiogram okey semalam? Tapi ada juga yang tanya cause of death. Ui, kamai. Ada. Malaikat maut ke? Hari tu jiran yang 3 rumah sana tu tahu-tahu meninggal. Oh. Agak-agak apa ya? Dah jadi ahli hujung pula. Kau magician.
Tapi that's the thing. Yelah. Tapi kan doktor kan, bila kau balik kampung masa hari raya, kau lah doktor. Lepas tu kau pun ahli nujum juga. Lepas tu kau juga imam. Lepas tu kau juga segala-galanya, penasihat semua kau. Menteri pun kau juga. Kalau kau jadi tukang masak, kau juga. Betul. Kemas-kemas. Betul juga. Tapi seronok kau. Kita tak payah nak gerak sangat. Orang datang kat kita. Kau ada benda tu? Ahli Oh, keluarga lah. kau lain macam kau retis. Kau lain. Tak semua nak tanya, betul ke apa yang Korea drama buat tu dengan real life? Yang tu ada Semua tanya. tanya macam Itu memang biasalah. Cuma dia akan tanya sama tak dengan Ampang Medical. Cerita Ampang Medical tu dulu tu. Cerita Melayu tak sangat lah. Tapi yang cerita Korea dia orang tanya. Cerita je 24 jam. Faham aku. Sikit-sikit masuk bilik store. Faham aku. Aduh, hai. Buatlah medical realistik sikit kan. Sembang kat tangga. Macam tadi tempat lain kan. Dia tanya, betul ke Kak Radin macam ni kan? Mesti tanya macam tu. Nak confirm kan. Okey. Padahal sekarang dah ChatGPT dah kan. Nak tanya Betul. kita. Aku rasa banyak orang dah tak ada lagi dah nak bercakap banyak dengan socially because they can actually melayan diri buat apa karikatur sendiri. Semacam Takat gambar raya tukar kepada bentuk lain. Kan. Sekarang itulah last year I still remember. Semua orang nak tukar jadi watak-watak macam kepala besar kecil lah, tukar jadi watak pakai baju-baju tradisional lah. Ghibli, Last year Ghibli. Gemini. If you can remember lah, last year semua orang dia punya DP post kat Facebook semua gambar family yang dalam kartun. So these are the Tapi technology lah. Facebook pun dah age. Oh, aging dah Kita warga traders. Tiba traders. Friendster? Kau masih kat Friendster ke MySpace? Lagi ke tak ada dah kan. Kita warga masjid sebenarnya. Facebook. Kita sepatutnya kena jadi ni mosque face dekat masjid tu. Carta-carta organisasi tu dapat. Alhamdulillah. 39A. Oi, kuat kat announce. Kuat kat announce. Insaf. Nak tanya 39A tu umur ke saiz dulu ke umur? Kau keluar kan juga. Aku dah Takut fikir keluar. tadi lah. Takut saiz keluar. Aku dah terfikir dah tadi. Kau keluar kan juga. Okey. Itu menunjukkan doktor kau tengok dia suruh makan. Okay guys. I think this is a very interesting session. Kita tak pernah lagi yang memang gila punya gelap macam ni. Aku ingatkan kita cakap tadi apa? Kontrol-kontrol lah sikit baru raya kedua. Jangan nak Kita sebenarnya ada buat video. Alah Nisa, kenapa kau nak buka aib Nisa? Tapi Akmal kata aib. Tak apalah. Aku rasa kita boleh selitkan dalam masa kita ni dalam snippet. 15 tahun dahulu. Nisa nak juga tunjuk our experience. Beraya di perantauan dekat Sarawak. Tapi bukan first day lah. Tapi bukan first day. Masa tu tapi the first week of raya sebenarnya. Lebih masa bulan Syawal, kita houseman organize like macam open house. Dekat rumah sendiri. Dan panggil the whole houseman orthopedic masa tu dekat tu datang rumah. Bukan orthopedic je, department lain. Department lain pun ada. Lain, Sebab kita panggil masa tu 3 universiti. Sebab kita dekat apartment kita orang tu ada posting lain-lain kan. Tapi kita join. So semua orang panggil kawan masing-masing lah. Dia macam beraya di perantauan lah. Yes, beraya di perantauan. Kita orang buat tau yang selamat hari raya tu buat. Tapi tak tahu bagaimana dah benda tu. Tak masuk dalam air. Sebab masak sendiri. Bila kita betul-betul tu. Tapi talking about that, kau ingat waktu kita student convoy pergi rumah ke rumah? Ada Lisa dah tahu rumah aku. Dia lalu sebelah kakak aku. Lepas tu dia cakap, "Wafi ni bibik kau ke?" Mana ada. Aku cakap kakak aku. Tapi time tu memang Itu itu. mana Masa student kita ada kan. Masa tu kita pergi yang mana rumah dekat KL dengan paling jauh Kelang lah. Kelang lah. Rumah Wafi. Wafi lah sebab dia ada rumah Minangkabau kat luar. Ya, rumah dia Rumah paling up sekali lah. Paling up sekali. Dia ada rumah anak buangan kan? Ada dekat luar, ada rumah dia sendiri. Wafi, kita kat Kelang ni Wafi. Tak nak ajak kita ke? Kat Kelang. Ajaklah. Nanti boleh di-consider. Sebelum Nisa basically dah dapat posting dia balik ke SGH. Dapat. Dapat balik dah, ke Sarawak. So nanti before Nisa balik maybe kita buat lah. Maybe lah buat reunion kat Kelang. kita reunion. Kita barulah ramai sikit boleh. Maybe kita buat podcast juga kat situ. Oh wow, belakang Minangkabau. Kena carilah. Cari. Wafi lama tau tak pergi rumah kau. Boleh Kan juga. ada wing baru. Wow. Ada wing baru. Expand. Dah macam hospital kau ya, nak wing baru. Kanak-kanak dan wanita
Hospital Bangsa kenalkan apa? Ada warga emas. Kita lah. Okay, I think it's about I think dah ada lagi ke nak share apa-apa yang pasal raya ataupun we give each one of you maybe ucapan sikit lah, ucapan raya. Maybe nak tanya Lisa, ada bukan lagi. sejen. Ada tak yang macam bila kau pergi raya kan, anak-anak lari-lari. Jangan lari-lari. Tu doktor tu pakai bedah tu dia cocok awak. Ada juga macam tu. Tak suka kan? Tak suka Yeah. kita. Doktor tak suka benda tu. Okay guys, janganlah guna perumpamaan doktor je cocok. Betul lah. Tapi sakit otak kadang-kadang macam tak, kadang kita tak salah pun. Kita cakap comel yang budak ni, tapi bila mak dia kata dia doktor ni cucuk. Dia nampak kan macam mentraumakan yelah dia yelah, budak-budak trauma. Tapi bila tengok haji ni tak takut lah. tengok haji ni sana lebih. Tapi betul lah, itu perumpamaan yang common kan. Yang layman selalu guna. Tapi apa seorang ke dapat? Rasa common tapi bukan doktor pakai bedah, doktor semua sekali. So doktor. Dia sebenarnya tak kisahlah kau doktor GP, even was houseman pun kan. Selalu sangat bila parent datang kat klinik kan. Dia mati. Doktor cucuk. Seolah-olah cucuk ni benda macam punishment tau. Tapi when the time comes, when dia kena ambil vaccination, dia jadi takut. So I think for the parents, please lah stop. Orang kata apa? Momok-momokkan benda tu. Cari profession lain pula lah. Cakaplah pakcik ni kontraktor. Nanti dia sodok kau. Kan tukarlah. Penatlah doktor. Jarang nak jumpa. Dia dua lah selalu. Doktor dengan polis. Doktor polis tangkap. Kesian polis tu. Yang orang baik pun kita tangkap. Memang itu tugas dia. Tapi polis dia layan tau. Kalau kita cakap, bang cakap sikit suruh tembak. Dia layan. Kalau doktor kita malas. Sebabnya dia need benda tu. Tu lah, lagi-lagi nak raya ni kan. Kejap lagi nak masuk drip lah apalah. Cakut. Sebabnya asal datang jumpa doktor kena cucuk. Tak boleh lah. Tak semuanya kena cucuk. Kadang-kadang kita yang kena cucuk. Tercucuk hati kita. Betul tu yang tersembunyi lah. Bisa balik semua doktor. Kadang-kadang tu yang malas nak Balik. bukan nak balik Tak je. siap juga balan on call. Kadang-kadang kita macam pelikuh. Hari ni ramai orang. Apa kata kita datang esok je. Tapi kita ada that green card tu buat benda tu Afi kan. As a doctor. I mean kadang-kadang aku buat jugalah. Waktu kena on call every day kan. Kalau macam dah macam malas je, tak apalah on call hari ni. Dan itulah gajian Maksudnya tak datang lepas isyak lah. Datang pagi lah. pagi. Walaupun registrar kes okey, kes stable tak apa, aku nak datang juga. Lepas tu update status kat bawah. Alright. So Afi, last words ucapan raya sikit kepada our audience. Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, raya masih awal. Kan, enjoy raya tapi berpada-pada. In the end of the day, kesihatan ni very important. Betul. Dengan zaman ekonomi yang sangat mencabar, dengan semuanya kena bayar, dan kita perlu sedar di mana RM1 di KKM tu tak dapat apa-apa dah sekarang. True. Yes, you dapatlah registration tapi you dapat 8 jam dekat Zairi punya department. Kan? Sadai. And then disposition gaduh. Batu sini, gaduh sini. Medical discharge, surgical discharge. Siapa nak ambil? ED take over. ED ambil. There's a common drama because kadang-kadang bukan doktor tu nak reject, but because ward penuh pun. Betul. So jaga kesihatan. Okay, kalau jumpa dekat luar lebih better daripada jumpa dekat hospital. Betul. Kalau luar hospital, dekat lobi tu. Sebab dia melawat. That's better. Yeah. Zairi, any advice ataupun just ucapan for the people? Untuk aku kesenangan dengan kita punya podcast dengan aku kan. Oi, sempat lah. Sempat. Lama kau simpan. Even tak kisahlah kau dekat mana-mana, houseman ke, MO ke, specialist ke, and medical line, still you have cara dan masa untuk kau celebrate Hari Raya especially. Kan, kena cara lah, janganlah fikir bila kita duduk dalam medical line ni kita tak boleh nak celebrate macam orang lain. Macam based on experience kita dah share tu, still ada masa lah sebenarnya. Tak ada masalah pun. So kita kena be prepared dan bersedia lah untuk arrange all that celebration yang perlu.
kan, sebab tak perlu kita nak bersedih sangat. Betul. kan. Betul. Enjoy lah. Enjoy. Celebrate raya. Still Raya boleh. is for us to celebrate Yeah. kan. Ya, kolesterol tu ada, pakai ubat je. Jangan. Itu of course kan, berpada-pada lah, sama jugalah. Berpada-pada lah di hari raya. Okay. So apa pun, selamat hari raya. Sempat. Alright. So maaf atas salah silap secara langsung dan tak langsung kepada semua lah. Okay, insyaAllah. Dia dah wrap up dah semua dah. Okay Nisa, yang entiti yang paling dikecam mungkin nak memberi, tak adalah, I mean just for the fun of it lah. Itulah kita tengok setiap episod tu, walaupun episod kita dah lama berlalu, nama tetap disebut. Betul. Nama tetap disebut, tapi terima kasih lah tolong clarify things. Betul. Kita rasa dah habis berlapik lah cakap tu. Betul. Minta maaf banyak-banyak. Okay, di hari baik, bulan baik ni, saya minta Minta maaf cakap dekat kamera. Saya minta maaf. Mohon ampun, maaf zahir dan batin sekiranya ada terkasar bahasa, Yelah. terasa kat hati. Macam nak cakap Tapi semua tu based on your tapi POV. yes, my point of view sajalah. Yelah. Kita pun tak kisah sangat pun sebenarnya, tapi macam Dan minta maaf. Sempat buat disclaimer. I tak kisah. tak, maksud kita tak kisah dikecam lah. Okay. Benda tu ada orang suka kau, ada orang tak suka kau Macam kan. Nisa bagi tahu lah, kebenaran tu Pahit. Kebenaran tu pahit. So whatever it is, kita yang masih berkhidmat ni, kami sedia membantu. betul. Itu tagline sebenar. Kami sedia membantu Kami lah. sedia bantu. Jangan. Lagunya tak sedap tak payah. Sedap lah lagu tu. Sedap lah. Nasi Wahab kot. Ya, betul. Nasi Wahab yang So buat. jagalah kesihatan macam Wafi cakap. Bangsa besar. Aset negara. Best lah. Apa yang pandang pagi. Pelihara. Dah lah kau. Okay. Nisa tengah cakap tak baik. Okay, tu je. Tak ada apa-apa. Okay. Okay. I think thank you for Wafi, Zairi dengan Nisa. Sudi lah luangkan Sudi, masa. thank you. Dah lah second day. Kita panggil diorang bila puasa yang almost dah dekat hujung-hujung. Cakap boleh tak korang tolong lah spend some time. Kita panggil waktu malam lain tu kadar sendiri. Lepas tu kita tunjuk live podcast semayang. Oi, dah guys. kau. Dah jumpa belum? Dah, datang. Dah jumpa pun lah tu kadang. So semua setuju, alhamdulillah kita manage. Alhamdulillah, we managed to do this. Sorry juga to take your time, tapi at the same time, kalau katalah whatever after korang punya features in our podcast bring probably something bad to your experience, we are very deeply sorry. Tapi we never meant for it to happen. Tapi sebenarnya kita nak berkongsi, betul tak? Always kita punya intention is to share from the point of view of healthcare workers, especially doctors. This is what happened in real life. Maksudnya kalau surgeon macam ni, kalau dekat kecemasan macam ni, tempoh tagging kan tak Zahiri, kita cerita tagging macam ni macam tu. Kalau yang dekat Wafi pula macam mana Medical dilema student. sekarang medical student as compared to zaman medical student di 10 tahun yang ke belakang, how it differs and how kita tackle houseman zaman sekarang, macam tu lah. So I think from me Bajat, I mean from me wakil daripada OMG, always remember sama Hari Raya Maaf Zahir Batin, health is wealth. Itu je. Betul. You ada duit banyak sekali pun macam Wafi katalah. Duit banyak sekali pun Wafi kan. Kalau kau kena spend bayar angiogram, kau kena buat apa semua, and at the end of the day you are bedridden, you are not you are no rich lah. You are actually poor man. Tapi kalau kau ada good health sampai kau mati, which is kau tak sakit, kau boleh berjalan pada umur 80 tahun ke jalan luar macam kita punya our beloved ex prime minister. Kau boleh jalan bawa basikal at the age of 90, 100 years old kau boleh berjalan, that is goal. Itulah benda yang patut kita kejar lah. So try as much as possible control makan, and then jaga kesihatan, jaga kolesterol. Kalau boleh dah umur 39A ke, dah umur 35 ke atas ke, please do your yearly check up and things like that. Medical check-up is important. Betul. Kan? Sekarang pun medical check up dah tak mahal macam dulu tau. Pergi je kat klinik-klinik macam klinik Zahiri baru RM70 boleh dapat basic macam tu. Zahiri tak bagi tahu. Affordable. Nanti aku And then kalau nak consult, ada je doktor semua boleh consult. Betul. Better consult yang begitu rather than saya makan suplemen ni. Betul. Dan doktor bukan jual suplemen pun. Betul. Ada je doktor yang jual suplemen tapi bukan semua. Dan if you ask doktor benda-benda macam tu, they will appreciate to answer. Betul tak? Kita akan rasa nak jawab. From you Bajat? Okay, so I would like to take this opportunity untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan Maaf Zahir Batin kepada semua pendengar OMG. Dah gaya YB dah tu. Kita notice memang traction dah start ada, and then kita punya audience pun dah berkembang sedikit lah. Daripada healthcare dah masuk ke layman, and we appreciate your support.
Cuma kita nak banyak feedback dari segi apa lagi konten yang kita patut sembang lah. Memang niat kita nak jemput nurse Kita nak start cakap dengan nurse, dengan pharmacist, dengan The allied health lah. Allied health. Our supporting staff. Kalau you tengok pengalaman kita kat raya ni semua sama. Semua boleh enjoy. Sebab ada yang tak boleh enjoy. Sebab ada yang tak boleh enjoy. Kalau you nak tahu, healthcare workers ada yang sacrifice. Betul. The nurses especially. Kalau I ingat yang dulu atau dalam OT, malam raya je muka monyok dah nampak dah. Nurse. Yang paling tak monyok siapa? Sister. Sister mana ada dekat ward? Sebab dia office hour. Sebab sister memang akan cuti. Selalu yang nurse memang dia kena sacrifice. Nanti kecaman dari sister. Kadang-kadang nurse sampai bergaduh tau dengan husband, dengan spouse because tahun ni dah lah tahun lepas balik raya kampung aku, lepas tu tahun ni aku punya turn kau tak balik raya pula. Yang senior je cuti raya. Betul. Tiap tahun. Betul. So aku rasa it's a good time lah kita nak panggil nurse kita kan. nak panggil nurse. Betul. Because apa yang selalu aku dengar, oi dah baru nak balik ke kak, kan kita panggil nurse kak kan. Dah hari ketiga keempat baru nak balik. Betul. Kadang kesian. Baliklah Pantai Timur. Pantai Timur bila keempat tu dah sunyi dah. Oi kau ya kau. Sedih. Aku pernah dengar. Sedih aku tengok. Betul. Kau jangan dia dulu kat Kemaman lah. Ya betul sedih ya. Kan? Dengar sedih betul. Kan sedih aku tengok je. Kita orang memang kat KL lah tengok macam sian dia pun nak balik. So itu yang sebenarnya sacrifice yang healthcare workers buat lah. Tengok diorang ni semua enjoy je tengok. Walaupun yalah orang fikir kita tak dapat nak enjoy atau celebrate certain thing, tapi ada cara dia. InsyaAllah there's a way. Betul. So for that, thank you everyone for your support. This is our first Raya podcast. Kita aim nak maintain consistent momentum and hopefully kita jumpa next year lah. Raya Haji kan? Raya Haji. Next year mana baru je masuk 2026. Raya Haji. Next week ke dan sebagainya. That's it. I mean by the way, please pray sebab sekarang ni kan kita tengah ada ya, konflik dan pergolakan dekat Middle East and in fact Still lagi dah Raya. masih lah. I mean kan dia tak ni lagi masih tak lagi free, tegang betul-betul and then in 2 days time which is on Raya keempat, doakan saya juga saya akan bertolak insyaAllah satu family ke umrah. Betul, ke umrah. So insyaAllah didoakan selamat perjalanan pergi dan kembali sebab during my time masa bulan puasa hari tu awal ujung-ujung kan banyak flight terpaksa cancel and banyak jemaah yang akhirnya dah bayar terkandas. semua tak dapat dan terkandas and in fact tak dapat nak pergi pun. yalah. Dah bayar semua tiba-tiba because kadang-kadang betul. especially those yang buat DIY dia dah bayar semua tu non-refundable and sometimes ada yang dapat, ada yang tak termasuk dalam dia punya clause of policy untuk return dan Return refundable and ataupun stuff. change date So dia. benda-benda macam tu Yang DIY. Yang beli sendiri. yang edit buat sendirilah. I did my I'll be doing my DIY jugalah. K akan buat DIY. So because of that I minta doa juga for everyone untuk doakan kesejahteraan saya dan family and the whole jemaah tak kira Yang datang daripada Malaysia mana. atau mana-mana. Kita doakan juga pergolakan yang sedang berlaku dapat berakhir dengan cepat dan lebih aman. And of course doakan juga saudara kita kat Palestin supaya dipermudahkan urusan dan dapat meraihkan Aidilfitri dengan sama seperti riangnya kita dekat Malaysia juga insya-Allah. Amin. So I think kita nak ambil opportunity ni untuk ucap raya ramai-ramai ke kamera. Okay. Kamera tengah Okay, kamera tengah. Okay, kami dari OMG mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Bye-bye.